Kembali lagi. Kali ini kita cuba merenung sejenak apa yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Hari ini kita berbicara tentang hala tuju politik Melayu. Kita dalam dilema antara realisme, kuasa dan kematangan sikap dan pemikiran. Politik Melayu hari ini berada di persimpangan yang genting. Fragmentasi parti, pertembungan ego kepimpinan serta kegagalan membina konsensus strategik telah melemahkan posisi politik orang Melayu dalam lanskap kuasa nasional. Keadaan ini bukan sekadar isu pertukaran kerajaan atau perebutan jawatan, tetapi melibatkan persoalan yang lebih mendasar. Keupayaan orang Melayu menterjemahkan kekuatan angka kepada kuasa sebenar. Dalam konteks ini, beberapa pandangan Tun Dr. Mahathir Mohamad wajar direnungi semula, bukan sebagai nostalgia kepimpinan lama, tetapi sebagai cerminan realisme politik yang berakar daripada pengalaman sejarah. Tun Mahathir berulang kali menegaskan bahawa perpaduan Melayu bukan soal sentimen emosi atau slogan kosong, tetapi soal kelangsungan kuasa. Bagi beliau, orang Melayu hanya kuat apabila bersatu di atas kepentingan bersama, bukannya terpecah kerana perbezaan parti, tokoh atau ideologi yang sempit. Perbalahan sesama sendiri, sama ada melalui perebutan pengaruh, dendam politik atau percaturan jangka pendek, akhirnya hanya menguntungkan pihak lain yang lebih tersusun, berdisiplin dan konsisten dalam strategi mereka. Realitinya, orang Melayu adalah majoriti dalam negara ini. Mereka adalah majoriti sebagai pengguna atau consumer, majoriti sebagai tenaga kerja dan majoriti dalam hampir semua sektor asas ekonomi negara. Dari golongan profesional seperti doktor, jurutera dan guru, hinggalah kepada pemandu teksi, pekerja kilang, buruh kasar dan penjawat awam bawahan, orang Melayu membentuk tulang belakang operasi harian negara. Dalam dunia perniagaan kecil dan sederhana, ribuan peniaga kecil adalah Melayu. Dalam sektor pendidikan pula, guru-guru dan tenaga sokongan juga majoritinya Melayu. Namun, persoalan besar yang perlu dijawab ialah, mengapa demografi majoriti ini seolah-olah tidak memiliki kuasa yang sepadan? Mengapa jumlah yang besar ini tidak menjadi suara pendesak yang mampu menentukan arah dasar negara secara konsisten? Jawapannya kembali kepada masalah perpecahan. Majoriti yang terbelah kepada terlalu banyak kumpulan akhirnya menjadi lemah. Jumlah yang besar tetapi tidak bersatu tidak memberi apa-apa makna politik, malah mudah dimanipulasi dan dipinggirkan. Tun Mahathir juga sering mengingatkan bahawa kuasa politik tanpa kekuatan ekonomi adalah rapuh. Politik Melayu tidak boleh terus terperangkap dalam retorik bangsa dan agama semata-mata tanpa disokong agenda pembangunan yang nyata. Tanpa penguasaan ekonomi, pendidikan berkualiti, teknologi dan institusi strategik, kuasa politik hanya bersifat sementara dan mudah runtuh. Sokongan rakyat tidak akan kekal jika kehidupan mereka tidak bertambah baik. Peluang ekonomi semakin sempit dan jurang sosial terus melebar. Di sinilah kegagalan politik Melayu paling ketara. Terlalu banyak masa dihabiskan untuk konflik dalaman, sedangkan agenda memperkukuh ekonomi orang Melayu sering menjadi bahan pidato, bukan pelaksanaan dasar yang serius dan konsisten. Generasi muda Melayu melihat politik sebagai medan perebutan kuasa, bukan alat perubahan. Akibatnya wujud keletihan politik dan kehilangan keyakinan terhadap kepimpinan sedia ada. Hala tuju baharu politik Melayu menuntut kematangan, bukan sekadar pertukaran wajah kepimpinan. Ia memerlukan keberanian untuk bekerjasama secara pragmatik, merentasi parti dan kepentingan sempit demi membina satu kerangka bersama yang berpaksikan masa depan. Politik dendam, politik saling menjatuhkan dan politik nostalgia perlu ditinggalkan. Sebaliknya, fokus harus diberikan kepada pembinaan dasar jangka panjang yang mampu mengangkat martabat ekonomi dan sosial orang Melayu secara kolektif. Sejarah telah berkali-kali memberi amaran. Setiap kali orang Melayu berpecah, mereka akan kehilangan leverage politik dan ekonomi. Setiap kali mereka bersatu di atas kepentingan bersama, mereka mampu menentukan hala tuju negara. Persoalannya kini bukan sama ada orang Melayu cukup ramai, tetapi sama ada mereka cukup matang untuk menggunakan kekuatan itu dengan bijaksana. Jika politik Melayu gagal belajar daripada sejarahnya sendiri, maka amaran Tun Dr. Mahathir Mohamad akan terus menjadi kenyataan. Orang Melayu akan terus berpolitik, berpidato dan berdebat, tetapi tanpa kuasa sebenar untuk menentukan nasib mereka sendiri. Pesanan,
nasihat dan panduan tentang cabaran orang Melayu sering disampaikan. Namun, ia tidak membawa apa-apa perubahan lagi. Mungkin apa yang kami sampaikan di sini juga tidak membawa apa-apa makna. Sekalipun ini hakikat yang pahit, namun usaha tidak boleh berhenti. Akhirnya, kita kembali kepada fitrah. Kita hanya mampu berusaha dan berusaha. Hasil dan kejayaannya hanya Tuhan yang akan menentukan. Sekalipun sukar, kita yakin jalan tetap ada. Sekian. Kita bertemu lagi di hantaran yang lain.